Okay geng, sekarang ni kita nak fokus buat GTR R35 di belakang aku ini, di mana dulu GTR ni janda abang Tesla, tapi sekarang ni dah bertukar tangan. Sebelum ni owner wrap colour biru, ada stripe apa tah, biru merah. Tapi kali ni owner buat wrap kelainan sikit, di mana dia buat digital printing. Sekarang ni kita dah tanggalkan semua wrap bahagian body dia semua, side mirror, panel pintu dalam. Macam korang tengok ni, pintu tu telanjang habis ni, telanjang. Nampak side mirror semua dah tak ada, fender eye semua tepi. Fender eye pula, ventilator. Cuma sekarang ni apa yang kita nak tunggu, paper dah sampai. Paper dah sampai, nanti kita balut, corak apa, korang tunggu. Subscribe dulu. Untuk GTR ni dalam buat rack carbon dulu macam ni, baru nak start buat kecil-kecil. Ni pun dah habis, ada rack carbon, sana pun kita dah buat. Kita buat rack dalam dulu. Yang ni masih rahsia, yang ni masih rahsia. Apa macam? Gambar lama? Gambar salah lah. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, you're real. Macam korang tengok ni, GTR ni dia buat digital printing, di mana dekat sini dia ada grey-grey sikit, last sekali dia dark kat belakang. So dia dah lighting agak tak cun dalam kedai ni. Kalau korang nampak. Nampak kan? Ni baru muka rimah lah. Sebelah sana dah buat dah. Sebelah sana dah buat. Sebelah sana dah buat lah. Tapi belum koyak betul-betul lagi. Sebelah sini baru nak buat. Memang kedai penuh geng hari ni. Kedai penuh. Kau tengok je lah. Duduk luar kedai apa? Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain.
So ini adalah rupa dia. Wah, Kaiser Motorsport. Stripe ni ya. So sini sekarang dah pasang spoiler belakang. So bahagian tepi pula. So ni adalah stripe dia. Di mana depan tu grey, lama-lama hitam. So ni stripe dia. Keluar. Okay geng, so GTR ni dah siap wrap fully body, di mana korang tengok dia punya vinyl, stripe stiker semua. Yang sebelum ni owner buat color biru, ada stripe color putih, color merah. And then owner kata boring nak tukar corak yang baru. So ini dia kita buatkan. Daripada grey depan sampai ke belakang, korang tengok dia punya tone jadi gelap. Dan ini bahagian depan, kalau korang tengok dekat sini adalah stripe bahagian hood. Kita buat kelainan sikit. Owner minat color ni, so kita buat je lah, kita layankan je. Dan bahagian tepi, korang tengok belah sini, dari depan sampai ke belakang. Thank you Kaiser Motorsport. So geng, jangan lupa like, subscribe channel aku. Untuk video seterusnya, mau share color kuning pula. Peace. Close your eyes.